Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton channel aku. Aku mengucapkan selamat datang dan kepada sesiapa yang baru tengok video aku, kau boleh subscribe channel aku. Dan kalau kau suka video aku ni, kau boleh tekan butang like, tanda sokongan terhadap aku. InsyaAllah aku akan cuba hasilkan video-video bermotivasi yang terbaik, info-info yang semasa ataupun isu-isu yang hangat lah yang aku kongsikan lepas ni, insyaAllah. Okay geng, set up macam biasa. Alright geng, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku dah sihat, Alhamdulillah. Itu hari aku tak buat video sebab aku demam. Hari ni aku dah sihat sepenuhnya. Cuma sekarang tinggal batuk lah. Batuk ni makan masa sikit lah nak sembuh Tapi insyaAllah harap dia segala urusan berjalan dengan lancar lah, insyaAllah. Okay geng, apa isu hari ni geng? Isu ni agak tergempar Dan kes-kesnya aku nak buat itu ni, benda dah lama dah. Sangat lama benda ni. Pasal apa? Pasal kes pembuangan bayi dalam mangkuk jamban. Allahu Akbar. Aku cakap perkara lah geng. Isu zina ni sebenarnya dah lama tau. Sangat lama. Sangat lama. Daripada zaman aku sekolah lagi. Daripada aku tingkatan 1 ataupun sebelum-sebelumnya lagi, generasi yang sebelum sampai sekarang, tahun 2026. Aku baca artikel tu, kes yang pembuangan bayi yang baru terjadi di Johor, kat Johor lah, kat JB, bagi aku amat kejam. Sumpah amat kejam. Aku tak tahu apa yang bermain kat fikiran budak tu. Student umur 19 tahun yang tergamak bunuh anaknya sendiri dengan kesan tikaman dekat dada. Allah Rabbi, aku cakap makin teruk lah budak-budak sekarang ni. Sumpah teruk. Aku tak tahu nak cakap macam mana lagi, tapi bagi aku tindakan yang agak kejam. Sumpah kejam. Haiwan pun sayangkan anak dia. Betul aku cakap. Anjing ke, kucing ke, zirafah ke, singa ke, lembu ke, kerbau. Haiwan-haiwan yang tak ada akal fikiran ni sayangkan anak. Macam mana seorang ibu muda, student yang umur 19 tahun tergamak bunuh anaknya. Sebab apa? Boleh jadi berkemungkinan takut kantoi ke, malu ke. Boleh jadi apa salahnya? Yalah, benda zina dah terjadi pun. Nak macam mana kan? Orang kata pergaulan, percintaan, lepas tu ayat manis daripada seorang jantan. Benda ni terjadi, ni yang pasti jadi isu zina ni. Sampai agensi pun tak tahu nak bentang macam mana. Sebab yalah, bila dah belajar, akan jadi pergaulan bebas. Bercinta tu confirm. Mana-mana tempat belajar pun mesti akan ada student bercinta. Bagi aku tu perkara biasa. Sebab dulu aku belajar pun banyak amat orang bercinta. Yang dah berzina pun ada kan. Tapi yang kes yang kat Johor Bahru ni, JB ni, bagi aku amat kejam lah. Kok iya pun kalau kau tak nak anak tu pun, kau boleh hantar dekat JKM. Tapi aku baca artikel tu, ikut kembar. Seorang dilahirkan dan seorang lagi masih ada dalam perut. Tak tahu lah hidup kita, tak tahu lah. Tapi kembar. Kalau ia pun kau tak nak anak tu, kau dah terlanjur dengan boyfriend kau ke, kawan kau ke, apa salahnya kau bawa bayi tu pergi ke pusat asuhan macam JKM ke apa, agensi yang jaga bayi yang terbuang ni. Tak ke bodoh kau pergi bunuh anak sendiri pula tu, yang tak bersalah pula tu, baru lahir pula tu. Allahuakbar. Bila aku baca tu jadi macam sedih tu. Kenapa dunia ni kejam? Kenapa dunia ni kejam? Orang pun jadi kejam. Tergamak dibunuh anak sendiri. Yalah, benda memang dah terlanjur, tak boleh buat apalah kan. Tapi
Budak yang tak bersalah, kenapa kau tak hantar ke pusat asuhan mana-mana dalam Malaysia ni? Kenapa tak hantar? Kok ia pun malu pun sekalipun, janganlah bunuh bayi yang tak bersalah. Yang orang kata baru nak kenal dunia ni. Walaupun dunia kita ni kotor, korang semua tahu dunia kita ni kotor sekarang ni. Apa salah yang hantar budak tu, bayi tu, ke pusat asuhan? Bayi tu tak salah apa-apa, tapi dia bunuh agak kejam tau. Jadi aku penuh bila baca laporan ke statement, bila baca-baca, penuh kesan tikaman dekat dada. Bagi aku amat menyayat hati bagi aku. Sumpah kejam. Aku tak tahu manusia ni dah hilang waras betul tak sampai tergamak bunuh anak sendiri. Bukan isu ni sebenarnya bukannya baru terjadi ni, benda dah lama dah. Nak buang kat masjid, buang dalam semak yang tak boleh tahan, kau letak dalam plastik sampah, kau boleh lempar dekat tengah jalan. Ada. Siapa cakap tak ada? Ada. Benda dah berpuluh tahun. Kau bergaul lelaki perempuan, lepas tu dah berasmara, lepas tu mengandung. Benda tu cakap, benda ni nak cegah pun dah bermacam-macam lah nak cegah, tapi tak jalan. Kat mana silap dia? Kita nak cakap silap tak boleh juga, sebab dia dah pergaulan kan. Kita dah belajar, masuk universiti, college ke apa-apa, kau dah bergaul, tangkap cintan, habis lah. Lepas tu kena pula ayat manis, habis. Aku pun dulu bukan nak kata aku yang baik, tak ada. Aku pun suatu ketika dahulu bercinta juga, tapi tak ada sampai keterlanjuran, tak ada. Bercinta macam biasa, cinta. Dulu tak ada WhatsApp dulu. Dulu papi kuat pun pakai phone ni lah, phone Nokia. Pakai phone Nokia. Nokia sabun, Nokia daun, generasi 90-an. Generasi 90-an tahu lah, dah merasa benda tu. Lepas tu upgrade sikit pakai Sony Ericsson, upgrade sikit pakai BlackBerry. Dulu cinta juga, tapi tak ada lah sampai keterlanjuran, tak ada. Sebab kita tahu benda tu haram. Bukan nak kata kita ni 100% baik, tak. Benda tak baik lah, sangat tak baik. Orang kata maksiat. Maksiat. Aku rasa kau mesti dah tahu berita ni kan. Kes buang bayi dalam mangkuk tandas yang berlaku dekat JB. Jadi pesanan aku kepada semua student, pelajar-pelajar, tak kisahlah college ke, sekolah menengah ke, sekolah rendah mungkin tak kot. Tapi tak apalah, ini pesanan jugalah. Jauhilah maksiat, jangan jangan kata bergaul terlampau pergaulan tu jangan bebas. Sebab bila kalau kau dating sekalipun, ni pesanan lah, bukan nak kata aku ni baik, tak adalah. Aku dulu dating juga, tapi orang kata maruah tu jagalah kan. Maruah tu jaga image keluarga kita. Kalau korang nak berdating sekalipun, bercinta, janganlah sampai memudaratkan diri yang boleh mencemarkan imej keluarga. Malu. Sebab apa? Bila kau dah keterlanjuran, bayi yang tak salah tu jadi mangsa. Jadi you kata macam, yalah, satu dosa besar lah kan. Maksiat adalah dosa. Kau bunuh bayi, lagi dosa cakap kan. Jadi saranan aku lah, bercinta lah, tu normal lah budak-budak zaman sekarang. Kalau boleh elakkan pergaulan bebas. Kalau dating sekalipun, bawa lah teman. Bawa teman. Tapi kalau yalah, bawa teman, kau dating, janganlah kau duduk sama-sama. Mana kau pisahkan lah. Dua dating sini, selebih duduk jauh sikit. Dia orang kata, macam cakap macam orang kata duk pantau dia jauh. Itulah maksudnya kan. Terutama perempuan. Kau nak berdating dengan mana-mana jantan sekalipun, bawa lah teman. Seorang pun cukup lah.
kau dating lelaki tu, so memang kau duduk jauh sikit. Mungkin ada sesi perbualan yang kita, orang kata apa, mungkin ada sesi demo berdua nak sembang. Kau duduk jauh sikit, selang satu meja okey lah. Perhati tengok lelaki ni macam mana, dia ni macam mana kan. Bila kalau ada kata kau buat teman berdua, perempuan, seorang lelaki, automatik lelaki akan jadi malu. Betul, nak sembang pun jadi macam macam ada gangguan. Gangguan sebab perempuan berteman. Bukan gangguan apa pun. Kita nak start bersembang. Kalau boleh, yang bawa geng tu jauh sikit, bukan tak ada jauh 1 meter tak, berapa meter duduk je sikit, pantau tengok, buat teman lah kata. Sebab zaman sekarang macam-macam zaman sekarang boleh jadi dengan budak-budak rosak sekarang kan. Tu salah satu ni yang zina, sampai buang bayi yang tak dosa. Tergamak lagi aku sekarang, agak kejam lah, sumpah kejam, paling jahat saya itu paling jahat. Budak yang tak salah, bayi yang tak salah dibunuh penuh kesan tikaman kat dada Jadi pesanan aku, budak-budak sekolah menengah, pelajar-pelajar U atau college, kalau kau nak bercinta boleh, ni jangan salah faham, bukan aku galakkan, ni pesanan, nasihat. Bercinta tu boleh, tapi berpada-pada, jangan sampai maruah tu tergadai. Itu yang cakap, jaga imej keluarga. Bila dah jadi macam ni, jatuhlah air muka mak bapak. Ibarat korang conteng arang kat muka doang. Korang pergi belajar dengan harapan nak banggakan mak ayah, tapi bila dah jadi macam ni, rosak masa depan. Masa depan gelap Dah lah masa depan gelap. Bunuh budak, bunuh bayi pula tu, yang baru lahir. Ya Allah, aku tak boleh brain lah. Dia punya sesaan dia macam mana, memang tak boleh brain. Jadi pesan aku untuk hari ni, kepada anak-anak muda yang tengok video aku, terutama perempuan, nak bercinta tak ada masalah, berpada-pada, jaga batas. Sebab aku dulu bercinta juga. Sekarang alhamdulillah dah kahwin lah, dikurniakan cahaya mata 2 orang lah, 2 perempuan. Seorang dah sekolah, seorang masih kecil lagi setahun. Kita orang pun dulu bercinta juga dengan isteri aku dulu. Jadi pesan aku korang, orang perempuan, jaga batas, jaga pergaulan. Kalau boleh, kurangkan lepak-lepak malam. Kurangkan aktiviti lepak malam dengan lelaki lah kan. Bukan nak kata tak boleh. Kalau kau nak juga lepak, bawa teman. Simple, bawa teman. Nak dating mana-mana, naik kereta asing-asing. Yang perempuan bawa geng, seorang cukup lah, tak berdua, seorang cukup lah. Yang lelaki pula seorang, tak apalah, kau dating lah. Tapi dengan syarat, kena ada pengawasan dengan member yang sebelah tu, perempuan tu. Kan dia berdua. Seorang dating, seorang ni peneman. Seorang ni perhatikan lah, dia jauh ke apa, tengok kod lah, bukan nak minta. Kod jadi perkara-perkara yang tak ini kita tak tahu. Itu pesan aku lah Sebab kes buang bayi ni bukan kali pertama. Benda ni dah berlarutan berpuluh tahun, berbelas tahun kes ni. Bagi aku amat menduka cita jugalah bila bayi tu dibuang dalam mangkuk tandas dengan terseksa ni. Ya Allah, aku tak boleh cakap lah. Memang tak boleh cakap. Kesian bayi yang tak berdosa buat macam tu, pergi bunuh anak yang tak salah. Bagi aku agak kejam, sumpah kejam. Okey geng, ingat pesan aku nak bercinta berpada-pada, jaga batas, jaga maruah, jaga nama keluarga. Jangan jatuhkan air muka keluarga. Sebab benda ni bila jadi kes bunuh ni terlibatkan polis, jadi prosedur dia akan jadi panjang cerita. Masih dalam siasatan polis, dan dia mahu nak siasat punca apa, zina ni macam mana jadi zina apa semua, bayi kembar macam mana, kenapa bunuh, macam-macam lagi lah. Tu polis punya prosedur lah, SOP dia orang lah kan. Cuma aku nak pesan kat korang, bercinta tu berpada-pada,
kurangkan lepak malam dengan lelaki. Kalau boleh elak-elakkan lah jaga batas, jaga pergaulan. Itu saja pesanan aku untuk kepada semua para remaja, tak kisah lelaki atau perempuan, tapi terutamanya pesan kat perempuan lah, remaja, sekolah menengah ke, budak-budak EU ke, college ke, jaga pergaulan. Jaga pergaulan, jaga batas, jaga nama keluarga. Supaya nama mereka ni tak busuk dan tak malu. Sebab mak bapak korang hantar korang pergi college atau uni untuk belajar, nak banggakan dia orang, bukan nak malukan keluarga korang, nak jatuhkan air muka mak bapak. Jangan. Dosa besar lah, dosa besar kalau kau membunuh anak ni. Tak kesian budak dah kau bunuh macam tu. Bagi aku sumpah kejam. Binatang pun sayangkan anak-anak dia, walaupun dia tak ada akal fikiran. Tapi binatang ke haiwan, seteruk-teruk mereka, dia pun sayangkan anak dia. Itu binatang. Okay geng, setakat ni saja video aku untuk kali ini. Aku pun tak ada nak pesan banyak-banyak. Sebab aku pun nak cakap je kata-kata, biasalah batuk kan, makan masa sikit nak pulih. Okay lah geng, insyaAllah ada rezeki akan datang, kita akan jumpa lagi. Kau boleh share video aku ni kepada semua masyarakat kita dekat Malaysia. Okay, jaga kesihatan, jaga diri, jaga nama baik keluarga. Dan insyaAllah ada rezeki umur panjang, aku akan update video yang lain untuk kau semua. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum, jumpa lagi.